income tax. So cukai pendapatan ni dibayar kepada lembaga hasil dalam negeri. Okey. So apa formula nak mengira cukai pendapatan? Cukai pendapatan adalah gaji setahun tolak pelepasan cukai yang diberi dalam jadual. Biasanya yang individu 9,000 dan seterusnya tu, tolak pengecualian cukai. Kita akan dapat chargeable income ataupun kita panggil dia pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai inilah yang kita akan guna untuk kira cukai ikut jadual yang dia bagi. Berapa persen kadar dia, untuk 20,000 pertama berapa ringgit, daripada sini. Boleh? So jom kita tengok soalan. Pada tahun 2023, Ziyad mempunyai pendapatan bercukai sebanyak 33,580. Dia dah bagi tahu dah pendapatan bercukai. So tak perlu tolak kotak dah. Tak payah nak tolak yang individu 9,000, tak payah nak tolak derma, hadiah, sumbangan, tak perlu. Ziyad juga telah membayar zakat sebanyak 130. Okey. Zakat ni adalah rebat cukai. So jangan tolak awal-awal. Rebat cukai ada dua. Satu zakat, satu lagi kalau pendapatan bercukai dia, chargeable income dia kurang dari 35,000, dia akan dapat diskaun rebat 400. Akan tolak 400. Okey. So, untuk Ziyad, tengok Ziyad punya pendapatan bercukai kurang tak daripada 35,000? Kurang kan? Jadi dia akan dapat diskaun 400, tapi nanti dulu. Dua-dua ni kita akan tolak last kali nanti, okey? So, hitung jumlah rebat cukai Ziyad. Oh, dia suruh kira pula. Okey, rebat cukai Ziyad. Rebat cukai ada dua kan? Zakat. Ada tak Ziyad bayar zakat? Ada, 130. Tambah dengan tengok Ziyad miskin tak? Ziyad punya pendapatan bercukai kurang dari 35k tak? Kurang kan? Miskin kan? So, dia dapat lagi diskaun 400. So, total diskaun dia 130 tambah 400. So, total diskaun dia, rebat yang dia dapat RM530. Jelas Okay, next. Seterusnya dengan menggunakan jadual 3, hitung cukai pendapatan. So, ingat formula nak kira cukai pendapatan tadi? Kita kira dapat pendapatan bercukai. And untuk soalan yang kita dah buat tadi, pendapatan bercukai dia bagi dah 33,580. So, cikgu guna cara pokok. Cikgu buat tepi ni 33,580. Kita tarik buat macam ni. 33,580 is somewhere around here. Okey, kita tengok yang bawah ni tak payah tengok. Okey. So, kita tengok dia kata 20,000 pertama, cukai dia 150. So, kita tarik. Untuk 20,000 pertama, cukai dia RM150. Kemudian kita tengok. Ini kita dah kira untuk 20,000 pertama, sedangkan ni lebih dari 20,000. So, kita nak tengok berapa balance yang kita belum kira. So, total pendapatan bercukai dia tolak dengan 20,000 pertama tadi, kita dapat 13,580. Balance ni yang kita kena darab dengan kadar peratus dekat jadual tu. Ingat 20,000 pertama dia dah bagi harga dia. Selepas 20,000 tu, balance selepas 20,000 tu yang kena darab dengan 3%. Darab 3%. So, kita pun ambil kalkulator, kita tekan. Walaupun kalkulator kita kecil, kita jangan putus asa. Okey, so kita dapat RM407.40. Kita keluarkan kedua-dua ni daripada dalam, daripada pokok kita keluarkan. 150 tambah 407.40, kita dapat 557.40 sen. Kita dapat 557.40 sen. Ini kita punya cukai pendapatan sebelum tolak rebat. Tapi dia ada rebat ke tadi? Dia ada bayar zakat 130, so tolak. Lepas tu dia miskin sebab pendapatan bercukai dia kurang daripada 35,000, so tolak 400. So lepas dah tolak, kita dapat jawapan RM27.40 je. Ini je cukai yang Ziyad kena bayar. Faham ke tidak sampai sini?
Okay. So, kalau dah faham, cikgu nak share satu soalan lagi. Kalau dia suami isteri. Okay, jom kita tengok Terengganu ni. Puan Zahara mempunyai pendapatan tahunan sebanyak 52,720. Okay. Ya. Okay. Jumlah pelepasan cukai yang dituntut ialah 19,900. Maksudnya jadual tu dia dah bagi tahu dah total dalam jadual yang kita kena tolak tu 19,900. Dia telah menderma. Derma hadiah sumbangan adalah pengecualian cukai. So kena tolak nanti awal-awal. Kepada badan kebajikan sebanyak 250 dan membayar zakat. Zakat adalah rebat. So kita akan tolak last sekali nanti, jangan tolak awal-awal. Okey, hitung pendapatan bercukai Puan Zahara. Pendapatan bercukai formula dia adalah gaji setahun tolak dengan pelepasan cukai. Dia dah bagi tahu tolak dengan pengecualian cukai iaitu derma, hadiah atau sumbangan. So kita pun tolak. Okey, 52,720 tolak 19,900 tolak 250. So kita dapat 32,570. Ini pendapatan bercukai Puan Zahara. Adakah dia layak mendapat rebat? Tengok miskin tak? Kurang tak dari 35,000? Kurang kan? So ya, dia layak mendapat rebat 400. Berikan justifikasi anda. Kerana pendapatan bercukai Puan Zahara kurang dari RM35,000. Siap? Boleh? Okey, jalan kerja kena tunjuk lah. Okey, now. Now kita tengok. Dia kata, Encik Halim adalah suami kepada Puan Zahara. Pendapatan tahunan Encik Halim adalah 65,234. Dia telah membayar zakat 450, yang ni rebat. Last kali tolak. Berikut ialah pelepasan cukai yang hendak dituntut oleh mereka. Okey, dia bagi jadual and then dia kata hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Halim dan isterinya menggunakan taksiran cukai bersama, joint tax. Joint tax ni rugi. Joint tax ni rugi. So, macam ni kita nak buat? First kali bila joint tax, kita kena tambah income dia. Income Encik Halim 65,234 tambah income Puan Zahara tadi 52,720. Kita tambahkan 52,720. 52,720 tambah 65,234 dapat pendapatan dia 117,954. Ini gaji dia orang berdua setahun. Kemudian mereka ada derma. Tadi Puan Zahara ada derma 250, betul? Suami dia tak ada derma. Suami dia tak derma. So kita tolak derma Puan Zahara 250. So balance banyak ni. Okey, kemudian ini adalah pelepasan yang dituntut. Okey, pelepasan yang dituntut individu 9,000. Ingat tau, bila bersama ni kita akan ambil 9,000 je. So nanti tolak 9,000. Kemudian kita tengok kat sini, gaya hidup. Encik Halim tuntut 2,000, Puan Zahara tuntut 2,800. So total yang dia tuntut adalah 4,800, betul tak? Campur ni kan dapat 4,800. Tapi had dia 2,500 je. Dia tuntut jumlah ni 4,800, tapi had dia 2,500 je. Tak boleh lebih daripada 2,500. So maksimum kita akan ambil 2,500 je lah. So senang cerita, kalau tambah dua-dua ni dapat lagi besar daripada had, kita akan ikut follow nilai yang kecil, iaitu ambil had. So suami isteri 4,000 untuk taksiran cukai bersama. Okay, follow 4,000. Insurans hayat had 7,000. Cuba kita tambah dua ni dapat berapa? Kita dapat 10,500. Kan cikgu cakap tambah dua-dua ni dapat 10,000, had di 7,000. Kita akan ambil yang sikit, iaitu 7,000. Kita follow had dia. Kalau dia tambah dua-dua ni dapat 5,000, kita akan follow 5,000 sebab tak lebih dari had. Okay? Insurans perubatan 3,500 tambah 2,400. Dapat berapa? 5,900. Lebih dari had kan? Had 3,000. So kita akan tolak 3,000 je. Okay, sampai sini okay? Jom. First tolak 9,000, cikgu dah tulis.
tolak 2,500, tolak 4,000, tolak 7,000, tolak 3,000. Cuba kita kira dapat berapa. 117,704 tolak 9,000 tolak 2,500, tolak 2,500, tolak 4,000, tolak 7,000, tolak 3,000. Dapat 92204. Kejap cikgu cek. Sebab kalkulator kecil kan. Terengganu 92204. Betul tak? Cikgu tekan kalkulator. Terengganu 92204. Betul? Cikgu tekan betul? Okey. So kalkulator cikgu walaupun kecil, function jugalah. So 92204. So daripada 92204 ni lah nak kena kira cukai. So kita akan guna jadual yang ni. Yang mana 92204 yang kat sini. Cikgu dah sebut tadi, bawah ni jangan tengok. So tengok yang atas je. 70,000 pertama, cukai dia 4,600. 70,000 pertama, cukai dia RM 4,600. Of course ni lebih daripada 70,000, betul? So kena tolak, nak tahu berapa lebih. 92204 tu tolak dengan 70,000 pertama, dapat 22,204. Baki ni yang kena darab dengan kadar peratus dia. Ni buat macam biasa lah, buat macam kita kira cukai biasa. Dapat RM 4662.84. Tambahkan kedua-dua ini. So kita buat RM 4,600 tambah RM 4662.84. So kita pun tekan kalkulator. Dapat RM RM9,262.84. Barulah tolak rebat jika ada. So, miskin ke tak miskin? Mestilah tak miskin. Lebih dari 35,000. So, tak layak dapat 400 tu. Tapi ada tak bayar zakat? Dia ada bagi tahu Puan Zaharah bayar zakat 360. So, nanti dapat tolak 360. Suami dia pun ada bayar zakat 400.5. So, tolak 4.5. So, tolak 360 dengan 400.5. Tolak 360 dengan tolak 400.5 rebat. So, tolaklah. 360 tolak 400.5. Dapatlah jawapan kita 8452.84. Inilah cukai yang perlu dibayar oleh Encik Halim dan Puan Zaharah. Rugi. Beribu-ribu dia kena bayar. Okay, so that's all for cukai. Cikgu harap bermanfaat. Kalau bermanfaat, tolong like video ni dan share kat kawan-kawan. Okay.